Kena perempuan selalu betul. Ya, aku susah mak balapan nak semua betul. Hello guys, okey, bersama dengan kami orang lagi dalam rancangan Support Local. Dan kali tu kita berada di Plaza Merdeka. Yes, sebelumnya kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih dengan pihak Plaza Merdeka kerana membenarkan kami orang untuk shoot di Plaza Merdeka tu. Dalam episod kali tu kita ada produk lokal daripada kuih seping lemantah dengan kuih drum. Jadi soalan-soalan yang kita akan berikan dengan netizen kelak, kita akan tanya dengan sidaknya, siapa yang selalu betul antara lelaki dan perempuan? Jom kita nanggap apa jawapan sidaknya. Jom. Selalunya bang, siapa yang selalu betul? Orang lelaki ke perempuan? Selalunya kah? Betul lah pasal ikut kisah perempuannya ikut kan. Perempuan guys, perempuan selalu betul. Antara lelaki dan perempuan, siapa selalu betul? Memanglah perempuan. Susah nak jawab. Ya, walau macam mana kita punya keras orang lelaki pun memang perempuan juga. Kalau dia cakap itu balik sekarang pun memang kita balik lah. Ya. Wah, soalan tu lah. Mun dia ikut pengalaman kami sendiri, perempuan selalu betul biasanya. Kena ya dek, kena. Ya banyak orang madah perempuan selalu betul. Yalah kami heran kena kan. Sebab lelaki yang salah. Nah. Macam merajuk je lah. Memang selalu kena blame. Okey, kali tu kita nak nanya dengan kakak tu. Kak, siapa selalu betul kak? Mestilah perempuan. Kami tahu memang kita akan madah ya juga. Orang lelaki tu nasibnya betul. Betul kak, betul. Punya kita semua. Okey guys, kita ada Gen Z in the house. Yeah! Kami budak Gen Z, raya-raya bersama. Okey, nang sporty. Okey, sebelumnya kami nak nanya dulu, apa nama kita? Nama Yana. Yana. Kita? Husna. Yana dan Husna. Pergi sekolah kan? Pergi sekolah. Form apa? Form 4. Oh, ingat dah pencen. Perempuan lah of course. Okey, perempuan of course. Kita? Okey, kita kena perempuan selalu betul. Kan, contohlah orang beli barang dapur nak. Perempuan tu yang lebih spesifik daripada lelaki. Oh, okey. Lagi? Saya daripada ya, mun klien perempuan tak betul. Perempuan. Kena perempuan betul. Membahagiakan orang lelaki. Membahagiakan orang lelaki. Jadi dia betul lah. Nya perempuan benar ke sih? Menang. Perempuan benar. Okey, perempuan benar. Nya membahagiakan orang lelaki. Jadi nya selalu betul. Okey deh. Asal kita bahagia. Okey, 1 2 Oi. Lapan. Mestilah perempuan. Perempuan dia boleh salah. Benar. Betul. Kita nang betul ke? Betul. Kita nang betul. Okey. Kena perempuan selalu betul. Sebab dia nak selalu betul. Orang lelaki boleh salah. Lelaki boleh salah. Orang lelaki sih boleh betul. Betul. Nang perempuan je. Nang perempuan je betul. Sebab perempuan je nang betul. Dia dah ada jawapan dia. Perempuan lah. Kena ya bang? Kena perempuan selalu betul. Ya, aku susah mak balapan nak semua betul. Who always right? Who's always right? The subject. Who's always right? Sorry? Women are always right. Yes, women are always right. Yeah. Happy wife, happy life. Yeah. Beri aja dengan kita bang Okey. Tu mu kita rasa nyaman, so boleh support lah. Musik kita siapa lagi nak support? Produk lokal, break ni aja.
untuk produk lokal daripada Kak Dayang Homemade, okey. Jadi kami untuk support produk lokal juga. Jadi musik kita siapa lagi nak? Kita ada produk, okey, tu ialah produk daripada orang kita lah. Jadi kami nak beri dengan kita tu. Terima kasih. Mun kita rasa nyaman kita boleh proceed. And nyapu nombor ada di situ lah. Whole thing. Yeah. Hopefully you will like it. This is a local product. Okay? Okay. Thank you so much. Thank you. Alright, thanks for your time. Alright. Okay. Tu ialah hadiah tu lah, giveaway aja. Tu ialah produk lokal kita bang. Kami support produk lokal supaya setidaknya dapat market, setidaknya pun barang-barang lah. Mungkin kita rasa nyaman kita boleh contact lagi lah. Atau kami beri free je. Okey. Okey, terima kasih Okey, ialah tadi jawapan-jawapan daripada kita pun netizen yang ada di Plaza Merdeka tu guys. Dan konklusinya perempuan selalu betul. Saya perlu tanya lagi lah. So jangan lupa untuk follow kami orang di platform TikTok, YouTube, Facebook, di Buras TV dan juga Kucing TV. Dan juga Kucing TV. So okay guys, so keep on support kami orang dalam rancangan dan projek support local. So dan terima kasih juga kepada Plaza Merdeka. Plaza Merdeka. So jumpa anda lagi di next episode. See you. Bye.